bahagian B. Okey, kita ambil B. Bahagian B, muka surat 3. Kita tengok B, muka surat 3. Aku galus. Okey. So, kat situ, cari panjangan jejari J bagi setiap bulatan yang berikut. Okey, dia suruh cari panjang jejari. Untuk yang B tu, contoh saya tunjukkan yang contoh. Okey, kita ada seperti ini. Okey, bentuk dia lebih kurang lah. Okey. Lepas tu ini J dia. Ini titik pusat dia. So, kita ada radian dia bagi adalah 2.65 rad. Okey. Okey. So, formula kita panjang lengkuk S. Kita panggil sekarang Okey, sebelum ni saya guna PL. Tapi panjang lengkuk tu kita guna S. Jadi, kita ada S sama dengan J theta. Ini formula dia. Tak payah panjang. S ni sektor. Senang cakap lah. Sektor J theta. Begitulah S tu. Saya pun lupa S ni stand for what. In English code SA. Sektor bulatan. So, panjang lengkuk tu kita tukar perkataan. So, kita ada panjang lengkuk tadi. Saya tukar kepada huruf S. Sebab memang formula dia adalah S sama dengan J theta. Okay, tadi kita dah biasa, mula-mula saya biasakan awak dengan perkataan panjang lengkuk. So, bila keluar peperiksaan, bila nampak begini, formula kita adalah S sama dengan J theta. Okay, sama juga kita masukkan saja. So, kita ada S. Diberi S kita berapa di situ? Okay, ini adalah 321.2. Macam biasa, tulis saja dahulu. Dan biasanya kalau ni, kita terbalikkan. J theta sama dengan S. Okay, sebab kita nak tinggalkan J sorang-sorang dekat sini. So, kita ada S per theta. Okay, jelas So, kita nak tinggal dia. J, kita masukkan nilai yang diberikan. Okay, kita nak cari J, maka S kita berapa? 21.2. Theta kita berapa? 2.65 radian. Jadi, bila dibahagikan, dapat jawapan adalah 8 cm. Okey, itu sahaja. So, apa yang perlu dalam SPM, awak jangan buat macam ni. Awak kena ikut daripada formula. Okey, kalau dapat markah untuk markah, untuk dapat markah, kamu kena tulis, kan kita punya S sama dengan J theta, masukkan nilai 21.2 sama dengan J kita tak tahu, theta kita adalah 2.65 J. Ini markah pertama. Okay. And then, ini adalah markah kedua. Tetapi, okay, ini N1, markah kedua. N1, okay. Tetapi, okay, ada tetapi. J ini, pengiraan yang ini kena tunjuk. Okay, mesti tunjukkan. Okey, kena tunjuk sebab, okey, kalau ikutkan, okey, saya tulis balik penulisannya seperti ini. Sekejap, ambil warna hitam. Okey, penulisannya awak kena buat seperti ini. GS sama dengan J theta. Okey, lepas tu kamu masukkan 21.2 sama dengan 2.65 J. Lepas tu kan kita pindahkan kan. Terus kita ambil J sama dengan 21.2 per 2.61. So, dapatkan cara penulisan menurun. Jangan menyamakan terus. Kenapa tak nak turun ni? Dia tak nak kawan cikgu. So, kena tulis J sama dengan 8 cm. Bermaksud, yang ini adalah K1, yang ini adalah N1. Jelas cara penulisan. Jangan salah. Okey, cikgu tak nak nanti awak salah. Saya tak nak awak buat salah. Okey, itu untuk latihan muka surat 3 contoh B.